we didn't know that she actually passed on until we tried to tanya orang. I couldn't sleep for a few days because I thought like, what can I have done better for her? Kak Red Cross buat apa? Kak donate blood dia ke? Orang tak tahu yang Palang Merah Singapura ni kita ada local services yang kita menolong like elderly, those migrant workers like kanak-kanak. Kau tanya, dah lah sekolah part time, kerja part time, volunteer lagi, tak penat ke? If you can susah help nak that cari one orang person, macam ni. one more person in life, it's quite a fulfilling journey lah. Selamat datang kembali ke Notapis. Saya Natasha dan seperti biasa di sini kita bincangkannya semuanya secara jujur tanpa tapis. Bila kita sebut tentang humanitarian work, ramai yang akan fikirkan tentang bantuan kemanusiaan yang dilakukan overseas. Doktor dekat kawasan perang ataupun bekalan makanan yang dihantar menaiki helikopter dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya dekat Singapura sendiri banyak peluang untuk lakukan what can be seen as humanitarian work. Sempena World Humanitarian Day di Notapis, kita nak cabar tanggapan ini. Humanitarian work ni sebenarnya starts right here in our own backyard. Jadi bersama saya hari ini ialah dua tetamu daripada Palang Merah Singapura yang telah memilih untuk membantu orang lain sebagai sebahagian daripada perjalanan hidup mereka. Yang pertama adalah Indra yang merupakan Project Coordinator bagi Civil Emergency Response. Dan turut bersamanya adalah Daniel yang merupakan Eksekutif bagi Program Community First Aid dan sudah berkhidmat lebih 10 tahun. Selamat datang ke studio kami. Terima kasih. Selamat datang. Tapi sebelum kita dengarkan story-story mereka, sebenarnya jangan lupa ikuti Berita Harian di semua platform kami di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga Spotify supaya tak tertinggal episod terkini seperti yang hari ni lah. Jadi hari ni kita nak bincangkan bukan sekadar tentang pertolongan kecemasan dan juga support yang kita perlukan lah di tempat-tempat yang menakutkan sikit lah. Hari ni kita ingin memahami satu persoalan yang lebih besar, iaitu mengapa seseorang itu memilih untuk membantu orang di negara kita. Jadi selalunya saya rasa bila orang dengar tentang Red Cross kan, selalu macam you think like, oh, kita kena pergi overseas lah, tolong orang yang cedera dan sebagainya lah. Dan mereka selalu akan pergi mission di luar negara. Tapi you guys ni tak keluar negara untuk melakukan mission-mission ni kan? Jadi mungkin boleh kongsi sikit bila orang mungkin pandang remeh tentang perkara tersebut. Kita mulakan dengan Daniel dahulu. Dia bukan pandang remeh, tapi more to orang tak tahu yang Palang Merah Singapura ini kita ada local services yang kita menolong like elderly, those migrant workers like kanak-kanak. So mungkin orang di Singapura tak menahu tentang local services yang Palang Merah buat. Betul. Untuk saya pula, kadang-kadang kawan tanya, Kak Red Cross buat apa? Setakat donate blood dia ke? Donate blood ataupun tu je diorang tahu. Dia macam saya cakap, okay, kita bukan saja donate blood, bukan saja buat first aid, tapi kadang-kadang ada tolong orang susah. Kadang-kadang pun kita buat donation untuk overseas punya mission. Jadi banyaklah yang kat belakang tabir yang Red Cross banyak buat. So sebenarnya tanggapan yang untuk humanitarian work ni berlaku di luar negara ni salah. Betul. Salah. Dan saya rasa selalunya bila orang fikir tentang humanitarian mission, selalunya mungkin bukan saja yang untuk kecemasan lah, tapi kadang-kadang orang rasa macam keluar negara untuk lakukan bantu communities yang memerlukan dan sebagainya kan. Dan sebagai anak muda, Indra ni 24 tahun saja kan. Selalunya saya nak tanyalah, kalau orang fikir tentang overseas humanitarian mission, selalu diorang lakukan untuk up diorang punya resume kan. For you, adakah you juga nak upkan you punya resume ke macam mana sebenarnya? Dia bukan, okay, saya punya goal untuk join sebagai sukarelawan ataupun sebagai staff kat Red Cross bukan untuk up resume. Maybe itu adalah satu benda prestige, tapi untuk saya is more of nak tengok orang bahagia. Kadang-kadang kita tolong orang tu kan, orang happy, dia cakap okay, thank you for helping me. Rasa happy Dia rasa macam wah, saya macam hero untuk seseorang gitu. Tapi dia tak semua orang akan appreciate kita punya kerja. Tapi untuk kita is
Asalkan kita buat dengan ikhlas, dah okey. So for Daniel pula, you sebenarnya saya tahu awak tak terfikir pun nak lakukan kerja ni kan. Ya. Jadi for you, bila you dengar perkara seperti ni, macam mana you mungkin ubahlah dia punya salah tanggapan tu sikit? Pada saya suka tolong orang sebab it's a sense of purpose to me. So basically if you help someone, orang rasa gembira, like happy, dan kita pun rasa hati kita rasa tenang bila kita tolong orang. Lagipun this way of helping people, ibu saya tu dah memupuk dalam hidup saya dari kecil. So dulu ibu suka tolong-tolong orang. Jadi saya pun bila dah besar ni macam ikutlah apa yang ibu telah ajar masa muda. Tapi rasanya macam nak tolong-tolong orang ni, macam adakah ia sesuatu yang harus dipupuk oleh macam orang, ataupun sebenarnya it comes naturally lah for you? For humans usually it comes naturally, tapi kalau to see someone if they are good or not, is basically you have to give them an avenue to let them try to be good lah. Yeah, so being good, kita harus cultivate that character in them. So dulu macam ni you tolong orang sebelum you tolong orang dekat Red Cross tu? Dulu bila saya di SCDF, dulu saya macam 995, bila nanti orang call, kita akan pergi rumah dia tolong. And then usually like kalau free time, saya tak pernah cakap no dekat kawan-kawan saya. Kalau diorang cakap boleh tolong, boleh pinjam duit, dan saya cakap okey lah, boleh lah. Alamak, tu macam scary pula. Selalu peramah dan murah hati lah. Saya ada perangai orangnya. yang tak boleh cakap no kat orang. Patutlah bila saya nak jemput dah masuk podcast ni, awak Saya terus cakap yes. Indra pula juga cakap yes ataupun kena berfikir dulu? Kadang-kadang tu cakap yes lah. Sebab daripada sekolah menengah tu dah memang suka volunteer. Jadi time sekolah menengah tu kita volunteer dengan SPF untuk spread awareness untuk mencegah jenayah kepada orang-orang tua. Macam mana nak avoid love scam, macam mana nak avoid job scam, money scam atau apa-apa ni semua. Dan daripada situ rasa macam wah, saya boleh buat some changes to the community, boleh ajar macam mana nak avoid scam ni semua. Dan lepas saya jatuh sakit time SCDF, sama juga SCDF. Tapi masa tu kebetulan lah. Jadi masa tu sebagai bomber dah kat setahun lebih, dah habis training kan, dah masuk station, jatuh sakit, kaki pula sakit. Habis doktor cakap tak boleh pergi front line, nak kena stay back end office. Kenapa Sebab sakit. Oh lama. Lepas sakit, kaki sakit tu dah tak boleh so, macam jalan tak betul boleh lah. jalan. Okey, faham. Jadi doktor kata okey, duduk belakang lah dekat office. Office pula bosan, tak selalu buat benda, tak ada nak buat benda paperwork kan. Jadi dah SCDF kasih first aid cert, nak buat apa? Tu yang search online sekali, jumpa Red Cross, diorang buat first aid punya macam volunteer kan. Then from there I volunteer lah dengan Red Cross. Tu tahun bila 2022 tak salah. Okey. Lama jugalah, dah 4 tahun. Dah 4 tahun. Saya dapat dia dari volunteer lah. Oh ya ke? Jap, korang dua memang Kita friends from the same department. small world Memang small world. dari situ sama-sama berpassionate lah. So kalau untuk Indra, awak punya minat datang daripada ingin membantu, jadi awak jadi sukarelawan dari sekolah dan kemudian mencari peluang lah bersama Red Cross. Untuk Daniel pula, anda ingin membantu orang dan kemudian daripada SCDF tu awak jadi driver dulu kan. So mungkin boleh kongsilah macam mana jadi driver ni boleh jadi urus program ni sebenarnya. Cerita dia panjang ni. So lepas NS the plan was saya nak tolong mak saya kat kedai dia. So mak saya ada kedai sendiri. So mak saya cakap kau just take over lah kedai mak ni. Saya cakap maybe nak cari full time job lah, pasal nak pakai CPF kan, nak beli rumah. Jadi lepas saya cari, terus saya jumpa saudara saya cakap nak kerja tak jadi driver dekat Singapore Red Cross. Dan saya cakap boleh jugalah, tapi saya nak kena minta restu ibu dulu. Saya berbual dengan ibu, dah pujuk dia. Lama jugalah pujuk tu. Alamak, kenapa kena pujuk lama-lama ni? Pasal kedai dia tak ada orang jaga. Oh alamak, kesian pula So lepas pujuk mak cakap okey lah, boleh lah, just ambil je kerja tu. So saya terus terima tawaran kerja Red Cross. So saya start out as driver, hantar orang-orang tu pergi appointment. So dari situ
the plan untuk saya untuk just to stay for 2 tahun. Lepas tu cari maybe bidang lain yang saya minat lah. So lepas 2 tahun tu dulu bos saya cakap Daniel, nak kerja jadi project coordinator tak? It's the same thing apa saya buat bila saya driver, just basically handle client punya appointment. So saya tak cakap no, saya cakap okay boleh. Yes man. Yes man. Yes man. Saya cakap okay boleh. Terus lepas tu kita dah buat paperwork semua dah okay, then lepas tu saya jadi project coordinator for medical chaperone and transport program. So that one dalam 4-5 tahun baru saya join community first aid. Okay. So sekarang dah berapa tahun? Dah 10 tahun di Palang Merah Singapura. Senior tau. Itulah Senior 10 senior, tahun 10 Awak tahun. baru join bila? 1 Jun. 1 June. Baru 2 bulan lebih. Jadi sebagai resident yes man ni dan orang yang suka membantu ni, pernah tak orang ataupun kawan-kawan lah yang selalu macam bertanya ataupun cakap like, korang ni baik sangat lah. Macam apa yang what good do you get out of all this bantuan yang mungkin orang ni lepas tu tak jumpa lagi pun? Untuk saya banyak kali dapat. So kawan-kawan tanya, setiap Sabtu pergi volunteer first aid. Nak kat setiap hari Sabtu tau. Every week, every Saturday mesti pergi volunteer. Pergi volunteer. Kawan tanya, dah lah sekolah part time, kerja part time, volunteer lagi, tak penat ke? Tak penat ke? Penat tu penat lah. Tapi kadang-kadang lepas volunteer tu rasa macam, wah, I did something. Macam dah tengok orang happy, macam dah tengok. Kita kadang-kadang kat masa first aid dekat taman tu kan ada budak-budak. Kalau orang jatuh ke apa kan, jadi kita buat treatment. Dia cakap, thank you uncle. Thank you, uncle. Comelnya. Saya pernah tertanya pasal dia tinggal Punggol kan. Tapi dia first aid, dia buat event dekat Jurong. So cakap, Jauh saya tu. pernah tanya dia Jauh. kenapa. Semangatnya. Tak pernah jumpa orang yang semangat So selalunya macam dia punya travel time berapa lama selalu? Nak kat sejam jugalah, 40 minit sampai sejam lah juga. Gila Memang gila. Ada orang cakap kerja gila. Your parents tak cakap apa-apa? My parent memang sokong. Nak volunteer pergilah. Pergi. Asalkan balik rumah. Maknanya sebelum Daniel sebelum diri sendiri, I mean we know that you are passionate sebagai seorang individu yang membantu, baru jumpa orang yang lebih passionate So bila you jumpa for yourself pula, bila you dah bertemu dengan orang dan sebagainya kan, ada orang yang pernah terfikir ataupun cakap like, kenapa nak bantu-bantu ni, macam there's other things to do kan? So my circle of friends kan basically banyak yang ada business sendiri, banyak yang some of them are actually directors for a company. So diorang pernah tanya macam, gaji kau kecil, kenapa kau nak kerja Red Cross? Saya cakap macam, ini macam niat sendirilah. Macam saya nak membantu orang, jadi I can sleep better at night. Kira kan dia bukan untuk orang lah, technically it's for you lah. No lah, it's for orang lah. So orang cakap, orang macam they feel like macam ada orang akan tolong mereka. So we feel good. Sekiranya diberi peluang untuk mungkin bekerja tempat lain ke apa dan gaji dia mungkin lagi mantap kan, adakah anda akan beralih ke? Ni tak tahu bos dengar ke tak. Itulah takut Bos bos tengok tutup telinga now. Rasanya dalam masa 10 tahun ni saya dah banyak kali lah nak tukar kerja, tapi saya fikir balik tak apalah. So lagi bagus kita membantu orang. So tetap passion lah. Tetap passion lah. If you can Susah ni help nak that cari one orang macam person, ni. one more person in life. It's quite a fulfilling journey lah. Okay. Untuk Indra pula? So saya pula dulu time SCDF tu nak jadi, bila dah dah ORD kan, nak jadi either paramedic ataupun firefighter. Tapi itulah, kaki dah sakit kan, dah tak boleh sign on kan. Ni macam okay lah, kita pergi ke retail pula. Pergi retail pun setahun 2 tahun tak rasa ada fulfillment. Tu yang okay, pergi humanitarian line, pergi join Red Cross. Sebab dah volunteer kat Red Cross, join lah dengan company diorang. Dah join tu, ini
is something that I want to do for next maybe 10 years. Oh. Sama macam dia juga. Sama lah macam dia lah. Okey lah. Kita tunggu another 10 years. Another 10 You years. yang jadi senior, kita interview lagi satu orang. Duduk kat sini pula kan. Dah boleh pass the torch lah. Pass the torch. Okey lah. Tapi saya rasakan bila berbual dengan anda berdua ni, ada satu common theme yang you guys sebenarnya nak membantu orang. Tapi sebenarnya sekarang baru-baru ni terdapat banyak kajian yang mengatakan sebenarnya anak muda sekarang, zaman sekarang disebabkan dengan adanya media sosial dan sebagainya, mereka ni kekurangan ataupun kekurangan physical interaction lah dengan rakan-rakan dan sebagainya. Selalunya dia sekadar dalam talian saja. So mereka ni mungkin crave that physical interaction dengan orang luar ataupun ada kawan-kawan yang terdekat tu. Jadi do you guys rasa dengan melakukan pekerjaan humanitarian work seperti ini, dia memberi peluang bagi anda untuk mendekati masyarakat and have that sense of like fulfillment, do you think? Okay. Jadi bila dia dah start kerja dengan Red Cross Singapore kan, kadang-kadang tu kita akan keluar tolong orang, jumpa volunteer lain. Jadi kadang-kadang I will tell my volunteers, what you do is something that is create yang impact, ada impact. Tak kisahlah kalau dapat dengar opportunity ni daripada handphone ke, daripada kawan ke, as long as you punya niat tu nak tolong, dah bagus. Even kalau tengok daripada handphone, harap-harap orang dah tengok daripada handphone tu, orang pun datang tolong. Jadi macam kita dah tolong kan, ni kamera apa semua dah tengok kan, orang tolong kan, we hope that orang lain pun datang tolong. Not just tengok je daripada handphone, tapi datang juga tolong. So sebenarnya dia untuk merangsangkan lebih ramai orang untuk turun padang lah sebenarnya. Okay. So melalui itu bolehlah form interactions bukan saja dengan mungkin orang yang ada fikirannya sama, tapi juga dengan orang yang daripada different walks of life lah, contohnya. Okay, untuk I think like kids nowadays dorang macam banyak on the phone, social media. Termasuk saya. Saya pun Sama. But dorang tak realise that if you do macam kerja-kerja community ni kan, kita berjumpa like what you say just now, we meet with people from different walks of life. Tapi like for myself, saya dulu suka pakai handphone, saya suka TikTok, hari-hari saya TikTok. Sama. But then saya realise Saya rasa orang the tengok one sama. thing good about doing community work is kita dapat jumpa like let's say seniors. So usually kalau kita jumpa seniors ni, diorang akan share their life story, macam okay dulu nenek suka ni suka tu, like kita dapat like stories from the past. So I'm the type of person yang suka like stories about the past. Nanti bila those seniors akan cerita kat saya, oh dulu Singapore macam gini. So that's one of a good thing that you get lah from doing community work. So I do encourage like those youngsters yang kanak-kanak start volunteering from young. Jadi diorang akan get a lot of experience when they grow up lah. Do you find that macam, because you dah 10 tahun dalam bidang ini kan, pernah tak macam terjumpa lah anak muda seperti Indra ni yang mungkin pada awalnya diorang macam just join because diorang lost, tak tahu macam nak berinteraksi dengan orang kan, tapi melalui pengalaman ni mereka came out a better person lah, orang kata. Banyak actually, ramai yang macam gitu. So basically bila diorang baru join, diorang macam tak tahu apa diorang nak buat kat sini. Macam, so what we do is kita usually tag diorang dengan someone experience to share their stories, experience, and then from there nanti diorang akan get used to it and they will come and volunteer even more. Ooh. Yeah. Indra pula, when you first started the thing kan, you pernah tak ada rasa macam similar lah, macam lost sebenarnya, macam maybe saya perlu berinteraksi dengan lebih ramai orang lah, that's why you do it? Bila first day volunteer tu, ada juga loss lah. Sebab orang baru, environment pun baru, and macam orang kat sana semua dah ada pengalaman banyak tau. Diorang dah banyak buat treatment kan, dah banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi macam first day datang, nak kena buat apa nak kena orang dengan siapa But lama-lama dah join kan, orang semua datang, oh kita buat gini, kita buat gini. Diorang share diorang experience, diorang ajar macam mana buat ni, buat tu. Jadi macam okay, it's not just one person that datang to me to like share. It's multiple people yang datang to share. Ini macam kita jadi satu family. Oh, so cute.
Jadi you rasa daripada situ you pun dah berpeluang untuk berjumpa dengan ramai orang lah. Ramai juga. Any interesting people yang you pernah bertemu ataupun berinteraksi bersama? Interesting people banyak jugalah daripada yang lebih passionate daripada saya. Oh, ada lagi yang ada passionate. lagi banyak. Oh, Ada passionate yang dia level macam mana tu? betulnya tinggi lah. Dia kalau nampak orang nak jatuh sikit dia akan lari. Oh. Dia akan first lari. Jadi itu betul-betul dia passionate. Oh. Kita akan dapat banyak volunteers yang passionate. Ada volunteer juga macam diorang datang daripada different walks of life. Ada yang scientist, ada yang psychologist. But bila diorang datang tu, diorang tahu diorang volunteer. Diorang tahu diorang first aider. Jadi kita semua sama level. Oh, that's nice. Kita ada volunteer recently dia datang volunteer on Friday 8 jam. Lepas tu Saturday dia buat 12 jam. Sunday dia buat lagi 8 jam. Saya macam, semangat tu. Semangat teruk tu. Betul. Bagus tu. Ya. So memang selalu, I mean, best lah sebenarnya tengok dia muda ke yang lebih Muda lagi berusia? ni. Lagi. Ya. Lagi muda dari Indra? Ah. Wow, okay. Shout out to anak-anak muda. Sekiranya anda berpeluang untuk menjadi sukarelawan, bolehlah pergi ke Red Cross ke badan-badan yang berlainan. You guys selalu mencari Ya, selalu sukarelawan. Okay. Sekiranya anda ingin berpeluang berinteraksi, silakanlah pergi ke Red Cross lah. Saya rasa bila when you berinteraksi bersama orang ramai dan selalunya people cakap macam like you say, you feel like a hero bila you dapat membantu orang dan sebagainya kan. Nyawa ni dibantu. Tetapi apa yang saya rasa ramai tak nampak mungkin is walaupun orang share mungkin kadang-kadang dia jadi macam emotional burnout sikit jadi mungkin kita mulakan dengan Daniel dululah. Dalam 10 tahun ni awak bekerja dalam bidang ini, pernah tak awak rasa macam this is too much to take, saya tak boleh? 10 tahun saya masih muda lagi. Muda. Dulu bila saya jadi driver di transport, saya ada satu klien ni. So basically kita selalu hantar dia for appointment. So bila kita deal with seniors and elderly kan, their lifespan usually tak panjang mana. So I actually built a relationship with this client, macam like we are very close. So macam usually nanti dia akan cakap thank you, dia akan cakap terima kasih, tolong nanti. So that one particular day I found out that she has actually passed on. Yeah. So it actually I couldn't sleep for a few days because I thought like what can I have done better for her. Yeah. So the sedih part is like we didn't know that she actually passed on until we tried to tanya orang, like relative, and she was living alone back then. Yeah. So ketika tu macam berapa lama sebenarnya anda berkenalan dengan klien ni? Dah hampir 2 tahun, 2-3 tahun. Yeah. So tak tahulah sebenarnya tentang kematiannya Tak. lah. So how did you all find out sebenarnya? So kita berbual dengan one of dia punya kawan. So kawan dia ceritakan lah apa jadi. So tak boleh tidur berapa So lama ni? 2-3 hari saya tak boleh tidur. So macam how do you overcome this? Macam So as like macam one good thing yang kita kena ada is basically a good support system in our life lah. So basically like friends, family. So terima kasih kepada kawan dan teman-teman kat kerja yang selalu membantu beri semangat lah. So selalu bila saya dapat tahu cerita tu, saya macam what can I have done better? But kawan saya cakap macam you can have help others also lah. Yeah, so don't ever give up in what you're doing. memang saya rasa dalam pekerjaan seperti ni dia punya emotional toll agak Yeah. besar because kadang-kadang macam-macam lah orang yang anda bertemu dan bercakap bersama. Jadi salute jugalah kepada Daniel. But it's okay, you have done your best. Yeah, work is part of your life. So kalau nak detach tu a bit susah sikit lah. Betul. So I'm sure ini bukan the only kejadian kan. So kemudian tu selalunya selain daripada sokongan daripada rakan-rakan dan mungkin rakan kerja dan sebagainya, macam mana anda mungkin cope with it lah? Is it usually just by talking to people ataupun ada cara yang lain juga? Saya ni sebenarnya degil sikit. Kalau orang bilang saya benda, saya takkan dengar. Alamak. So one good thing yang kita kena ada is basically hobby.
always like macam kita kena detach dari kerja lah. Macam lepas kerja means lepas kerja. Then kita try to do something yang kita suka. Untuk saya berbual dengan orang doesn't work usually. Oh, Ah. tambah lagi stres Alamak. Saya kat kerja dah berbual dengan klien, tapi nanti balik berbual dengan orang. Tak nak, saya nak diam. Macam tu So selalunya apa hobi awak? So usually saya just dengar lagu, pergi karaoke. Best. Oh, karaoke boleh nyanyi sikit? Sikit, tapi sekarang tak boleh lah. Alamak, baru nak minta 1-2 line. Alamak, dia malu-malu lah sikit. Okay. Jadi untuk Indra pula, pernah tak rasa macam keadaan yang sama? The emotional toll yang anda mengalami lah bila berinteraksi dengan orang. Emotional tu ada jugalah. Kadang-kadang dekat first aid shift ni kita main role sendiri sebagai team leader, sebagai first aider. Ada satu hari tu budak ni dia lepas skateboard tu dia jatuh. Gigi depan dia berdarah, banyak darah. Macam mana tu? Dia skateboard terus jatuh, tak tahulah sebab jatuh dia jauh kan. Jadi dia jalan dengan bapak dia pergi kat kita punya first aid post. So cakap, my teeth pain. I don't go doctor. And dia masih budak kecil. Jadi diorang punya emosi tu macam terkacau lah. Dia macam how much you try to cakap dengan dia, it's okay. Tak Dia okay. dia tak okay. Dia Tak memang tak okay. okay. Dia cakap tak nak pergi doktor. Dia takut gigi dia terkeluar. Takut gigi dia kena surgery. Jadi masa tu adalah suruh kita punya first aider ni pergi buat treatment. Then ada satu first aider pula, dia terus nak terpitam. Sebab apa? Sebab dia tengok banyak sangat darah kat bawah lantai. Alamak. Jadi from there kan, kita tahu that when you come for a shift, semua level. Semua all your first aiders are all same level. Tapi kadang-kadang bila kita nampak di first aider, dia macam dia very passionate. Tapi belakang dia takut darah. Macam mana tu? Macam mana tu sebenarnya? Sebagai team leader, saya nak kena buat apa? Betul tak? Jadi Jadi awak buat apa? saya cakap dia, just take a step back, relax dulu kan. Tarik nafas. Tapi budak tu macam mana? Tiba-tiba ada 2 patient. Itulah. Budak tu dia okey lah. Bapak dia dapat pujuk dia. Cakap kita pergi doktor, kita pergi check. Then nanti dia dah okey, kasih dia ada gula-gula sikit. Taruh tisu kat mulut dia. Dan dia okey. Tapi saya punya first aider ni macam mana? Nak buat apa sekarang? Awak pernah macam tu juga? Masa time dulu kat NS adalah sekali dua kan. Pitam? Nak dekat pitam lah sebab banyak sangat darah. Jadi first time tengok. Tapi bila time volunteer sebab dah banyak kali tengok kan. Jadi macam time volunteer darah. Tapi kadang-kadang kita tahu volunteer lain, diorang pernah tengok darah ke tak? Diorang pernah tengok banyak darah ke tak? Scary juga saya rasa. Scary. Saya confirm pitam. Pasal saya sendiri pernah pitam. So sebenarnya daripada pengalaman ni awak belajar macam mana nak mengurus orang. Betul. At the age of 24, saya rasa management skills dia macam bagus. Sekarang dah tip-top. TikTok macam supervisor TikTok bagus suka. Saya rasa daripada pengalaman ni boleh lihatlah bagaimana mungkin ia sebenarnya bukan hanya membantu diri sendiri tetapi juga bukan hanya membantu orang tapi diri sendiri jugalah. For you found macam ways to deal with it, and then sebenarnya belajar jugalah dari segi empathy dan juga rasa keyakinan untuk handle these cases. And for you also, you belajar management. Susah tau. Saya rasa itu life skill yang you tak boleh belajar sekiranya awak tak mengalami sendiri. Betul. Dan selepas itu saya rasa bila kita dengar all your stories, ramai yang mungkin berfikir yang bila kita fikir tentang humanitarian work tu, diorang akan fikir, saya bukan doktor. Saya bukan petugas kecemasan. Saya tak boleh pergi misi kemanusiaan di luar negara. So, sebenarnya apa yang saya boleh lakukan sebagai warga Singapura di sini? Banyak actually. Banyak Banyak benda boleh buat. So what would you say to them? Apa sebenarnya mereka boleh lakukan? Saya ada satu volunteer sini ni macam cakap saya, if you can't donate your time, donate blood. If you can't donate blood, donate money.
So dalam membuat kerja community ni kan, kita tak semestinya bagi duit je. So you can give your time, you can also give blood if you can give time and your money. Betul, Yeah. betul. Sebenarnya ada sebelum ni kita ada satu episod bersama salah satu penerima derma, penerima darah dan beliau I think only 17 years old, then her life was saved because of that. So, kalau tak boleh buat benda-benda, bolehlah donate blood. Okay, untuk Indra pula, you rasa macam apa lain? Apa lagi yang orang boleh lakukan? Oh, banyak. Dalam sukarelawan ni dia actually banyak benda. And I think is you can give your skills. Ambil gambar ke, tulis menulis ke, plan events ke, plan project ke. Actually banyak boleh buat. Dia tak semestinya saya kena kaya, kena donate. Saya kena ada darah. Actually like Adalah darah. Adalah darah. Jadi macam kalau kita tak boleh donate darah sebab sakit, nak Betul buat juga. apa lagi, betul tak? Betul. Kalau tak ada masa pun, ada banyak benda lain boleh buat. Saya dah jumpa banyak volunteers yang diorang tak boleh buat first aid tapi diorang ambil gambar. Diorang tak boleh ambil gambar, diorang tolong tulis copyright untuk website. Dekat rumah pun boleh buat. Betul. Dia volunteer tak semestinya kena kasih duit, kena kasih darah, kena kasih masa. Benda kecil pun boleh. And then I don't think you need to join an organisation to do community work. You can just like check on your neighbours, check on your friends, family. That is something that you also can do lah. It's also a volunteer work. Betul lah, Yeah. technically kan, pasal awak berikan masa untuk melakukan perkara yang tidak dibayar ataupun secara ikhlas lah orang Yeah. katakan lah, secara ikhlas lah. Tapi saya rasa kadang-kadang ada yang mungkin a bit hesitant lah to step up, macam I don't know where to begin, ataupun saya tak tahu macam mana nak approach orang kan. Mungkin ada tak cara ataupun tips lah untuk mereka yang mungkin belum pernah berkecimpung dalam kerja seperti ni? Jangan rasa malu je lah. Dia malu tapi mahu. Dia macam it has to start somewhere lah. Yeah, so kalau kita macam rasa malu nak berbual dengan orang, macam saya datang podcast ni saya rasa malu juga. Jangan malu-malu lah. Yeah, so kalau rasa malu kita can start small, macam okay, check on your friends, check on your neighbours. From there then kita boleh start to grow, then kita boleh join an organisation. Okay. Sama macam dia kata. Tapi sekarang semua dalam talian, ada handphone. Kita boleh just search. Saya join Red Cross pun sebab search. Awak search kat mana? Online lah. Oh. Jadi search apa-apa word lah. Nak search pasal first aid ke, nak search pasal tolong ambil gambar ke apa ke. Kat Singapore mesti banyak punya organisation nak pakai volunteer. Just take the risk. Kalau you rasa you ada that specific skill, tak boleh nak tolong orang kan, untuk tulis pun boleh, nak translate pun boleh. Banyak organisation yang akan ambil sebagai volunteer. Sebenarnya lah ramai yang memerlukan betul. sukarelawan untuk Betul. membantu ramai dalam masyarakat lah. Saya rasa macam that salah tanggapan yang sebenarnya awak tak boleh lakukan apa-apa tu memang sah. Salah. Sekali lagi memang sah. Lah. Okey, saya tadi awal bila kita mulakan perbincangan ini, saya rasa perkara yang orang selalu fikirkan adalah you tak boleh buat apa-apa di Singapura kan. Tapi sekarang bila anda berdua ni sudah dah berkecimpung dalam bidang ni dah beberapa tahun lah. Have you seen any perubahan lah dalam mungkin orang yang sebelum ni fikir like why you do this, tak ada manfaat kepada masyarakat kan. Sekarang ada tak any of them yang actually mungkin saya pun boleh join juga? Ada tak? Ada. Lepas dulu kerja dekat retail kan, dia macam setiap Sabtu tu pergi volunteer. Dan lepas tu dah join dengan Red Cross kan. So kawan tanya, macam mana nak join Oh really? So macam cute. nak join Red Cross, macam mana nak volunteer, macam mana nak. Kadang-kadang ada tanya macam nak join kerja sekali. Jadi dia Tiba-tiba macam- jadi HR. Ini rasa macam kita ada motivate orang nak join sekali tu, macam be a volunteer ataupun jadi staff dengan Red Cross, ataupun nak cari opportunity to do good dengan humanity. Okey. Baguslah jadi contoh yang teladan Betul, Untuk betul. Daniel pula. Saya dulu suka buang masa, melepak. Buang masa. Tapi lepas saudara saya offer kerja ni, saya macam I've been a better person lah Really? after I join Red Cross. How so? I macam saya rasa more mature.
Jadi dulu saya suka melepak, buang masa kat luar, tak nak balik. Oh, ya ke? Tapi sekarang saya pukul 7 saya dah balik rumah. Kenapa awal sangat balik? Tak tahu lah, saya nak balik nak tidur. Pasal kerja ni banyak menghabiskan tenaga lah. Dia punya secara fizikal, Fizikal, secara mental, emotional pun, mental dan sebagainya lah. Okey. Okey, sebelum kita habiskan podcast ini, saya ingin minta anda berdua lengkapkan ayat ini lah. Bagi saya, kemanusiaan bermula apabila... Humanity begins when people have compassion. Kenapa compassion tu penting? Compassion tu penting bila orang have that compassion and they are willing to help others lah. So saya pernah bilang dia semalam, saya cakap bersatu kita teguh, bercerai kita buntuh. Ada dia punya peribahasa. Okey. So pentinglah untuk kita bersatu bersamalah. Kalau tidak kita bercerai dan roboh lah. Runtuh. Okey, untuk Indra pula. Saya ulang sekali lagi. Bagi saya kemanusiaan bermula apabila kita ambil risiko untuk try. Kalau tak try tak tahu. Dia kadang-kadang kita akan ambil risiko, akan buat mistake. Betul juga. Tapi mistake is meant to happen. It's macam how orang around us yang buat environment tu rasa saya buat mistake tak apa, boleh belajar lagi. Boleh jadi betul. Dan bila dah betul tu, kalau orang lain buat mistake, saya pun boleh betulkan dia. Betul juga. Jadi kita sama-sama belajar lah. Betul. Okay. So don't be afraid to make the mistakes dan ada compassion lah bila kita berinteraksi dengan orang ramai. Alright. Saya rasa banyak yang kita pelajari tentang humanitarian work yang berlaku di Singapura hari ni. Dia tak semestinya pergi war-torn countries lah. Sebenarnya saya rasa humanitarian tu patut berlaku dan bermula di negara kita sendiri, di masyarakat kita sendiri. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, Daniel dan juga Indra, kerana memulakan perjalanan tersebut. Dan saya rasa bila anda dengar kisah hari ini, anda tergeraklah untuk lakukan yang sama. Mana tahu lain kali next year ke apa, you guys akan jadi Daniel dan juga Indra bersama kita untuk di-interview sekali lagi. Betul tak? Betul. Okey. Dan saya harap anda semua gembira dan akan teruskan perjalanan ini dan ramai orang akan mengikut jalan anda dalam masa akan datang lah. Jadi dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.